Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic. Di mana dia ni buat 3 kerja. Okey. So dia ni jadi ejen penapis air, lepas tu dia buat e-hailing dan juga dia jadi ejen Go Greenmatic. So dia ni tak ada kereta sewa, tapi dalam masa 11 bulan beliau dapat jana pendapatan sewa sebanyak RM225,491 dan dapat komisen RM44,311. Okey, tengok video ni sampai habis supaya anda faham bagaimana beliau buat. Okey, ini adalah Facebook tim Go Greenmatic. Nama Facebook dia Fali Car Rental by Go Greenmatic. So Fali Car Rental by Go Greenmatic ni dia tak ada kenderaan sewa, dia hanya ejen sahaja. So dia sertai Go Greenmatic pada 11 April 2023. Tak ada kenderaan sewa sendiri dan dia ni buat 3 kerja. Dia jadi ejen penapis air dan bawa e-hailing. Untuk bisnes kereta sewa ni, ini adalah pekerjaan dia yang ketiga lah. Okey, ini adalah rekod sewaan dan komisen beliau pada tahun 2025. Januari sewaan dia 18,000, komisen dia 3,500. Februari sewaan dia 15,000, komisen dia 2,000. Mac sewaan dia 24,000, komisen dia 3,800. April sewaan dia 25,000, komisen dia 5,500. Mei sewaan dia 20,580, komisen dia 4,700. Jun sewaan dia 26,865, komisen dia 5,020. Julai sewaan dia 41,730, komisen dia 7,100. Ogos sewaan dia 16,055, komisen dia 3,580. September sewaan dia 18,515, komisen dia 3,510. Oktober sewaan dia 10,446, komisen dia 2,476. November sewaan dia 9,300, komisen dia 3,125. Daripada Januari sampai November 2025, jumlah sewaan dia RM225,491, komisen dia RM44,311. Okey, nampak tak? Tak ada kenderaan sewa pun boleh buat duit daripada bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic. So macam mana dia buat? Okey, so Fali Car Rental by Go Greenmatic ni dia daftar jadi kita punya rakan niaga lah. Okey, so bila dia daftar, dia akan dimasukkan dalam satu grup. So dia buatlah marketing dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat IG ke, dekat Google ke, dia buat marketing. Bila pelanggan nampak dia punya iklan tu, pelanggan akan mesej dia lah. So dia tanyalah pelanggan nak sewa kereta apa, nak pakai kat mana, tarikh bila apa semua kan. So pelanggan akan bagi detail tu dekat dia. Dia tak ada kereta, so dia akan tanya dekat dalam grup. So dalam grup Go Greenmatic ni, kita ada beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia. Alright. So rakan niaga kita yang ada kereta ni akan support dia ni lah. Kan? So kalau ada kereta, dia just maklumkan dekat pelanggan harga sewa berapa, deposit berapa, delivery berapa. So pelanggan setuju, pelanggan bayar dekat Fali Car Rental by Go Greenmatic ni. So Fali Car Rental by Go Greenmatic ni dia akan ambil komisen dia siap-siap dan dia akan bayar kepada pemilik kereta lah. Okay? So pemilik kereta dia akan hantar kereta dan dia akan ambil balik kereta. Itu dia punya proses. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak jana pendapatan 4 ke 5 angka sebulan dalam bisnes kereta dan motor sewa dengan Go Greenmatic. So kalau you nak join Go Greenmatic, kita kenakan yuran RM300 setahun. Kita bagi group support training, sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you tak ada kereta, tak ada motor, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Alright. So kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join tim Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat 4 ke 5 angka sebulan dalam bisnes kereta dan motor sewa dengan Go Greenmatic. Boleh.